بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan isya berjemaah, dan kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat menyambung semula pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan semakin bertambah lagi maklumat kita berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung balik bacaan matan Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala pada bait yang berikutnya. Dia kata, kita ulang sikit, kita ulang satu bait syair daripada matan Zubat ni, sebagai kita kata nak ingat balik semula tang mana yang kita dah berhenti sebelum ni. Jadi dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun
min qabli ubadil wathan. Dia kata fa'alimun, maka orang-orang alim yang mengetahui. Alim ni adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dia dipanggil dia sebagai orang yang alim. Alim dia bukannya orang yang banyak beramal. Dan ni kena perbetul semula. Kita punya istilah kena bagi betul. Dan kadang-kadang ada orang yang dia tengok orang ni dia banyak beramal, kemudian orang ni nampak macam orang soleh, lalu kita panggil dia sebagai, oi dia tu orang alim, kita panggil. Tuan-tuan, kalau kita kata orang tu orang alim daripada sudut kita, tak apa, tu betul. Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada orang tu adalah orang yang baik. Tuan-tuan, hak tu tak apa. Nah, tapi daripada istilah yang betul-betul agama tu ajak, alim adalah orang yang diberikan ilmu, orang yang berilmu. Dia tahu selok-belok agama, dia tahu. Dan ni adalah orang alim. Dan jadi orang alim adalah orang yang ada ilmu, yang mengetahui akan selok-belok agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang banyak beramal, orang yang rajin beramal, yang tu kita panggil dia sebagai orang soleh. Dia adalah satu orang yang baik, kita kata. Tahu no? Jadi kita kena beza kat situ. Mana dia orang soleh, manakah dia satu adalah orang yang alim. Yang bagusnya, tuan-tuan, ni yang paling baik. Yang paling baik adalah orang ni bila mana dia soleh dan juga dia alim. Kedua-duanya sekali. Soleh, dia adalah orang yang baik. Kemudian dia adalah orang yang alim, orang yang mengetahui akan selok-belok agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik sekali. Soleh, dia baik. Kemudian dia juga adalah orang yang berilmu. Itu yang paling baik. Pasal apa? Kerana dia perlu kepada kedua-duanya sekali. Tanda kena ingat hak ni. Bila dia berilmu, ilmu dia tidak akan memberikan manfaat melainkan apabila dia amal. Tuan-tuan, bila dia ada ilmu, dia tak amal, maka ilmu dia langsung tidak memberikan apa-apa manfaat. Alim sesaja. Alim tapi tak semayang. Tuan-tuan, alim tapi dia sendiri pun tak beramal dengan apa hak yang dia tahu. Tuan-tuan, maka dia tidak memberikan manfaat. Sama juga orang yang beramal tidak ada ilmu, tidak berpandukan kepada ilmu, tuan-tuan, maka amal dia akan jadi sia-sia. Sia-sia pasal apa? Kerana Tuhan suruh buat A, dia pi buat B. Contoh gini ya, kita pi cakap dekat orang tu, "Hei, hang tolong buat kat aku teh tarik." Kita kata macam tu. Tuan-tuan, tiba-tiba dia mai hantar kat kita milu tarik tu. Tuan-tuan, bila dia hantar kat kita milu tarik, kita mulakan tanya, ni pasal apa milu tarik? Bukan minta teh tarik ya tadi. No. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Orang pun marah, kemudian dia akan ditolak pasal apa? Kerana itu bukan permintaan orang tersebut. Tuan-tuan, maka demikian Allah Subhanahu wa taala, agama ini dia ada, dia punya undang-undang dia. Itu makna agama. Tuan-tuan, agama dia tak boleh sambarono, tak boleh.
Dia tak boleh kita lebih kurang, dia tak boleh. Tuan-tuan, agama dia din, dia adalah undang-undang. Dia kena ikut dia punya undang-undang, barulah amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian, dua-dua tu perlu. Alim beramal, kemudian bila beramal kena ada ilmu. Dia baru kena. Tuan-tuan, kalau main salah satu, cacat. Tuan-tuan, dia akan jadi tak sempurna. Orang yang ada ilmu tak beramal, tak sempurna. Kemudian orang yang beramal, dia tak ada ilmu pun juga tidak sempurna. Tuan-tuan, dia nak kedua-duanya sekali. Baik. Maka dia kata fa'alimun bi'ilmihi. Maka orang alim dengan ilmu dia, lam ya'malan, dia tak beramal. Tuan-tuan, dia dah diberikan ilmu, kemudian dia banyak ilmu, dia banyak mengetahui, lam ya'malan, tetapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia tahu, dia tak beramal. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku pada orang macam ni? Mu'adzabun, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebut, kalaulah satu orang yang jahil, dia jahil, lalu dia melakukan dosa kerana kejahilan dia, dan dia tak tahu pun benda tu adalah benda tak boleh. Dia jahil, dia belum tahu lagi. Setelah dia mengetahui, barulah dia tahu benda yang dia buat itu tak boleh. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia akan diberikan satu dosa oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia akan dicatat sebagai orang yang berdosa juga, tapi dosanya satu ya. Maknanya tak banyak dosa dia. Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalaulah dia orang yang alim, dia orang yang mengetahui, tapi masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan dicatat, ataupun kita kata dia akan dilaknat sebanyak 1000 laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pasal apa dia punya laknat dia lain macam. Lain macam orang jahil yang dia tak tahu lagi, belum sampai pengetahuan itu pada dia. Tuan-tuan, dia buat dosa satu, Allah catat dia satu dosa pada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang dia ada pengetahuan, dia tahu halal haram, dia tahu, tuan-tuan, tapi dia masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu, tuan-tuan, dia akan mendapatkan 1000 laknat daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana dia tergolong dalam golongan orang yang dah tahu. Tuan-tuan, dia mengetahui benda itu adalah benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia masih melakukan perkara tersebut. Dia orang alim. Tanya ayat mana, tanyalah hadis mana, tanyalah kitab mana, dia tahu. Tapi dia masih melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Orang ni 1000 laknat dekat atas dia. Ni orang yang alim, orang yang ada ilmu. Bila mana dia tidak beramal dengan ilmu dia. Kerana tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, dia sebut, dia riwayat satu hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah, orang yang paling dahsyat akan diazab oleh Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, siapa dia yang paling dahsyat akan diazab oleh Allah? Alimun lam yanfa'hu ilmahu, kata Nabi, iaitulah orang alim
yang ilmunya tidak memberikan manfaat kepada diri dia. Dan maknanya apa? Dia ada ilmu, tetapi ilmu tak memberikan manfaat kepada diri dia. Dan dia tak beramal. Dia sama sebagaimana orang-orang fasik yang lainnya. Dan maka orang ni akan diazab dengan azab yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ni keadaan orang yang ada ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmu dia. Kemudian kata Imam Ibn Raslan rahimahullahu taala, dia diazab oleh Allah Taala. Ni lagu mana? Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia diazab oleh Allah Ta'ala sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu diazab oleh Allah Ta'ala. Kok berat? Dan orang yang menyembah berhala ni, mereka adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu atas kejahilan dia. Dan kadang-kadang di atas kejahilan dia syirik kepada Allah Taala. Dan tentu satu faktor dah. Satu dia jahil. Dan yang keduanya apa pula? Dan dia tak seronok tengok. Kan? Dia tak seronok tengok pada orang Islam sendiri. Misalnya dia kata orang Islam dengan aku ni, dia kata lebih kurang ya. Tengok Islam dengan agama yang aku anuti sekarang pun lebih kurang tak seronok dia kata. Dahlah maklumat tak sampai pada dia. Kemudian apa lagi? Dia tak seronok dengan keadaan orang Islam pula. Tuan-tuan, maka apa ni, orang ni dia terus dalam kesyirikan dia kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi orang yang ada ilmu, dia diazab oleh Allah Ta'ala min qabli ubadil wathan. Sebelum daripada penyembah berhala itu diazab, dia diazab dulu. Kenapa? Alimun. Kerana dia adalah orang yang alim. Dia adalah orang yang mengetahui. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia punya azab dia sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung kepada bait yang berikutnya. Dia kata waman yakun min ghairi ilmin ya'malu. Siapa-siapa dia yang dia beramal tanpa adanya ilmu. Tuan-tuan, ni berat ni. Dia nak beramal tetapi dia tidak ada ilmu untuk dia beramal. Tuan-tuan, satu kita kena letak, agama ni dia bukan apa ni, dia bukannya boleh kita langgar, kita sembrono lebih kurang, tak boleh. Tuan-tuan, agama ni dia ada dia punya undang-undang. Kerana itu agama ni dia disebut sebagai ad-din. Din. Tuan-tuan, din ni apa dia? Din ni dia bukannya jenama seluak jin. D-E-E-N tu, bukan dia. Kan? Tuan-tuan, kalau seluak jin tu kita tahu kan, dia punya jenama macam-macam. Puma ada. Kemudian salah satu daripada jenama jin ni din. D-E-E-N. Kan? Tuan-tuan, din yang disebut sebagai agama. Tuan-tuan, din ni apa dia? Din dia adalah peraturan-peraturan agama. Tuan-tuan, yang ni kena ikut. Peraturan agama kena ikut. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah Taala. Dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan adalah untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, macam mana kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala? Hak ni yang biasa anti mistik.
Yang ni biasa kita selalu lepas pandang. Betul? Lepas pandang. Dan tak kita lepas pandang lagu mana? Kita duk kira. Bila kita dah semayang, kira okey. Dah semayang habis tak apa. Kita dengan Tuhan kira clear lah, clear. Tuan-tuan, ada orang pula lebih teruk daripada tu. Dia menghasilkan penghasilan yang haram. Tuan-tuan, dia punya usaha kasab dia. Dia punya pendapatan dia, dia punya usaha dia adalah kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, biasa orang buat ke mana? Dia nak cuci duit. Kita panggil nama cuci duit. Ada pula cuci duit. Tuan-tuan, saya tahu. Ya. Dia telah mengambil satu konsep namanya zakat. Betul ya? Tuan-tuan, zakat ni, pasal apa dia dinamakan sebagai zakat? Tuan-tuan, zakat ni dalam kitab fiqh dia kata apa? Dia kata zakat adalah yang membersihkan harta si pemilik harta tersebut. Tuan-tuan, harta dia akan jadi bersih. Tuan-tuan, dia pun ambil konsep ni, no? Dia ambil konsep ni. Dia punya usaha dia selama ni dengan benda-benda haram. Tuan-tuan, jual dada misal. Kan? Tuan-tuan, kemudian lagi apa lagi? Dia jual arak misalnya, wal'iyadzubillah. Dan tak penghasilan daripada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan jadi dia pun nak cuci duit dia. Dia buat macam mana? Dia pergi tanggung. Orang yang nak pergi umrah pergi tanggung. Kan? Dan tuan, ada apa ni nak buat apa-apa kebajikan apa ke. Pakai duit ni. Nak cuci dia punya duit dia. Dan tuan, kita tu beranggapan macam tu lah. Bila kita dah sedekah, kira okey dah. Tuan-tuan, semuanya dah terlepas semua sekali dah. Ada orang yang dia sembahyang macam tu. Tuan-tuan, kira dia dah sembahyang, Tuhan ampunkan diri dia. Tuan-tuan, banyak lagi kisah-kisah yang boleh menjadi iktibar kepada kita. Tuan-tuan, orang yang baik, orang baik, tuan-tuan, dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Tapi oleh kerana dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah, akhirnya apa? Menyebabkan amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata contoh sembahyang. Contoh sembahyang. Contohlah sembahyang ni, sembahyang subuh 2 rakaat misalnya. Dia orang yang kuat sembahyang, baguslah. Bagus kan? Orang kuat sembahyang, bagus. Dan dia pun nak memperbanyakkan sembahyang dia. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, sembahyang subuh ni 2 rakaat je aku. Dia kata biasa sembahyang banyak-banyak kan? Jadi dia pun nak tambah. Sembahyang subuh ni jadi 20 rakaat. Macam solat sunat tarawih. Dia nak macam tu. Tuan-tuan, maka boleh tak perbuatan yang seumpama tu? Tak boleh ya. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana agama ni dia ada dia punya undang-undang yang perlu dipatuhi untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi dia kata dekat sini, wa man yakun min ghairi ilmin ya'malu, maka siapa-siapa dia yang dia beramal min ghairi ilmin, dia tidak ada ilmu. Tuan-tuan, saya merayu dan juga saya galakkan. Ilmu ni tuntutlah, tuan-tuan, tuntutlah ilmu ni, tuntut. Tuan-tuan, kita sekarang itu saya kata, kita kuliah maghrib, kuliah subuh berlambak, tuan-tuan. Bukannya kita apa ni gaduh bayar. Tuan-tuan, yang nak kena bayar ni EJK masjid, nanti depa yang akan bayar kami-kami ni. Kita yang main ni dia tak perlu bayar apa pun. Kan? Tuan-tuan, jadi kita ambil peluang, ambil peluang, belajar lagi elok lagi kalau kita boleh tanya dengan orang hak yang mengajar tu, hak tu lagi baik lagi. Tanya. Kadang-kadang ada benda yang kita muskil, maka kita pergi tanya dengan orang yang duk mengajar ni.
Sebab Allah Ta'ala kata, apapun juga urusan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan orang-orang yang mengetahui, seandainya kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita nak peluahkan lagi ayat ni, tuan-tuan, sebab itu menjadi fardu kifayah. Ada orang yang dia jaga ekonomi. Pasal apa? Kerana kita nak dengan ekonomi Islam. Jangan hanya sebut ayat. Tuan-tuan, kita biasa sebut ayat kan? Sebut ayat apa dah? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dihalalkan oleh Allah berniaga, tetapi diharamkan riba oleh Allah Ta'ala. Ni nak tanya, siapa beli kereta tak ada riba sini? Ha? Jawab dah. Saja nak tanya. Beli rumah hari tu ni, yang duduk rumah 2 tingkat, 3 tingkat ni, mana yang tak ada riba ni? Tuan-tuan, riba ni kata Nabi SAW, Allah isytihar perang atas dia. Nak buat guna isytihar perang. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab itu kita perlulah kena ada, tuan-tuan, agama ini dia ada benda hajiat dan dia ada benda yang menjadi takmiliyat. Dia ada benda yang memang dia kena ada. Sebagai contoh benda yang kena ada, pertama, tauhid pada Allah. Ni semua orang kena ada. Tak kira hang doktor, tak kira hang engineer, tak kira hang ni apa pun juga, hang kena bertauhid kepada Allah Ta'ala. Wajib semua sekali. Tuan-tuan, yang pertama kena ada. Yang kedua kena ada apa dia? Tuan-tuan, orang ni kalau nak semayang, dia mesti kena ada fiqahnya. Tuan-tuan, dia tak boleh semayang ikut peraturan dia sendiri. Tak boleh. Dia nak keluar zakat ikut cara dia. Tak boleh. Dia tengok, dia duk kira-kira, zakat kena keluar banyak tahun ni. Dia tahu. Kita pekurang sikit lah. Tak boleh. Dah ditentukan oleh agama sekian banyak. Tak boleh. Tuan-tuan, yang ni kena ada. Ketiga apa dah yang kena ada? Semua orang kena membersihkan diri dia. Hak ni semua kena. Tak ada orang yang boleh dengki ke orang. Tak ada orang yang boleh hasad pada orang. Tak ada orang yang boleh riak. Tak ada orang yang boleh takabur dengan orang lain. Tak boleh. Yang ni semua kena ada. Tuan-tuan, bila semua ni tadi dah ada dah, maka dia kena pi kepada apa? Takmiliyah, iaitulah penyempurna kepada agama ini. Tuan-tuan, bagaimana penyempurna kepada agama ini? Tadi kita sebut, kalau ekonomi kita buat urusan, kita nak berurusan dengan urusan cara Islam. Macam tu. Tuan-tuan, bila mana kita berubat, maka kita tahu ubat yang kita guna ni betul-betul manfaat untuk kita. Tuan-tuan, bagaimana pula kalau dia melibatkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lagu mana? Tuan-tuan, kerana itu subhanallah, ini semua benda-benda yang menjadi apa? Penyempurna kepada agama tersebut. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan orang yang mengetahui, seandainya kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya teringat satu wawancara TV di Mesir. Masa tu, tuan-tuan, ada satu orang ulama besar Mesir. Tuan-tuan, dia ni ketua Majlis Fatwa Al-Azhar. Nama dia Dr. Atiyah Saqar rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dalam satu rancangan TV kan, satu hari ada orang tanya dengan dia, Syekh, dia kata Quran ni ada semua perkara.
Semua orang ada. Hang pun kata agama ni sebagai penyelesai kepada semua masalah. Lah ni aku nak tanya, harga ikan sekilo di pasar berapa? Tuan-tuan, yang ni bukan tanya ni, yang ni nak perkenal orang. Tuan-tuan, ni bukan tanya, yang ni nak perkenal orang. Mentang-mentang Tok Syekh ni kata, Syekh Atiyah Saqar rahimahullah ta'ala, ketua Majlis Fatwa Al-Azhar, dia kata apa? Dia kata semua benda ni ada penyelesaian daripada agama, daripada Quran. Dan tanya, harga ikan sekilo di pasar berapa? Allahu Akbar. Dan apa jawab Syekh Atiyah Saqar rahimahullah ta'ala? Dia baca ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan orang yang tahu seandainya kamu tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Selesai masalah. Dan jadi Dr. Atiyah Saqar dia kata apa? Hang nak tahu harga ikan berapa? Pergi pasar. Dia kata, hang pergi di pasar, tanya harga ikan berapa. Nanti orang kat pasar abang, sekilo ikan berapa? Jadi demikian. Jadi tuan-tuan balik pada apa yang kita sebut. Dia kata dekat sini, wa man yakun min ghairi ilmin ya'malu. Siapa-siapa dia yang beramal tapi tidak ada ilmu. Tuan-tuan, orang ni dia seronok nak beramal tetapi tak mau menambah maklumat untuk dia memperelokkan lagi dia punya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita seronok nak beramal, tapi kita tak mau menambah maklumat agama. Tuan-tuan, agama ni din, dia adalah peraturan. Sebab itu Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala dia kata, dia kata apa? Dia kata al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Dia adalah peraturan, kata Ibn Sirin. Maka kata Imam Ibn Sirin, fanzur amman ta'khudhu dinakum. Kerana itu kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Tuan-tuan, agama dia peraturan. Dia peraturan. Allah Ta'ala suruh kalau semayang macam ni. Tuan-tuan, semayang kan ada peraturan. Ada tumak nina, ada dia punya kita kata istirahat, ada sunatnya, kemudian ada dia punya wajibnya, ada yang dinamakan sebagai rukunnya. Dan maka perlu apa ni dengan ilmu apabila seseorang itu dia nak beramal. Tuan-tuan, maka kata pengarang matan Zubat ini, dia kata apa? Wa man yakun min ghairi ilmin ya'malu. Siapa-siapa dia yang beramal tetapi dia tidak ada ilmu, kata Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amal dia tertolak. La tuqbalu, tidak akan diterima dia punya amalan dia apabila dia beramal tanpa didasarkan dengan ilmu. Tuan-tuan, maksud dekat sini apa dia? Tuan-tuan, kalau orang ni dia jenis orang yang ambil tahu, kan? Tuan-tuan, itu mudah untuk kita faham. Ni disebut di dalam Jauharatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Laqani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jangan pula nanti kita saat lagi nak semayang kita takut. Kan? Oi, saya ni banyak lagi ni benda saya tak tahu. Dia tak. Tadi Ustaz sebut kalau beramai amal tak terima. Tuan-tuan, terus dia tak main masjid, dia kata agama ni macam gini susah. Dia tak. Tak, bukan macam tu. Tuan-tuan, bagi orang-orang yang dia belajar, bagi orang-orang yang dia ambil tahu tentang agama ni, dia risau kepada amalan dia. Dia senantiasa memperbaiki.
dia punya amalan dia baiki, dia belajar, dia ambil tahu. Tuan-tuan, pada masa itulah, kalaulah dia tak tahu benda yang dia buat itu adalah menjadi kesalahan, tuan-tuan, dia tak tahu pun benda yang dia buat itu boleh mengundang dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni maafu, yang ni dimaaf pada syarak. Tuan-tuan, yang tu dimaaf dia pada syarak. Tapi yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala kat sini apa dia? Siapa dia? Orang-orang yang amal dia ditolak dan tak diterima oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang tak ambil tahu, orang yang tak pernah risau dengan amalan dia, tuan-tuan, orang yang tak pernah menambah maklumat berkenaan dengan amalan dan agama dia, tuan-tuan. Maka orang ni kalau dia beramal, amal dia ditolak dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka seterusnya yang terakhir dia kata, wallahi arjul manna bil ikhlasi. Dan ni bait terakhir daripada muqaddimah matan Zubair Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Wallah arjul manna bil ikhlasi. Dia kata, aku mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal yang aku buat ni, benda yang aku karang ini, ianya menjadi amalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, di sini pengarang kepada kitab ini abang dengan kita. Tuan-tuan, ni harapan dia. Tuan-tuan, ni harapan dia. Mudah-mudahan yang aku karang ni menjadi ikhlas. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, pasal apa dia nak ikhlas? Mudah-mudahan amal ni dia dikira sebagai amal yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kerana amal tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala melainkan hanya amalan yang betul-betul ikhlas yang dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu je amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itu Masya Allah, Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia sebut berkenaan dengan nilaian orang-orang yang beramal kepada Allah Ta'ala. Kita bagi contoh. Tuan-tuan, kita bagi contoh. Nilaian. Satu orang dengan serban dia, dengan jubah dia, kan, dia semayang dengan pejam mata, package semua cukup, kan. Dan dengan minyak wangi dia, dengan apa segala mak nenek semua cukup belakang. Tuan-tuan, tapi tengah-tengah duk semayang, hati dia duk ingat murtabak yang tak habis lagi dekat rumah. Tuan-tuan, hati dia duk teringat, malam ni bukan LC dengan Manchester ke malam ni? Tuan-tuan, tengah duk semayang. Dan sebab itu istilah daripada ulama, dia kata apa? Ulama kata ada orang yang badan dia menghadap kepada Tuhan tetapi hatinya menghadap kepada makhluk. Tuan-tuan, tubuh badan dia kepada Allah tetapi hatinya adalah kepada makhluk. Tuan-tuan, orang yang macam ni, tuan-tuan, disebut oleh Imam Ibn Atta'illah, manfaat daripada amalan dia sikit. Sikit, manfaatnya itu sikit. Kenapa? Kerana dia lalai, hati dia tidak berada di situ. Tuan-tuan, lalu kata Imam Ibn Atta'illah, bagaimana orang yang dipandang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala bila mana hati dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia riwayat ada satu orang, oh tuan-tuan, bila tuan-tuan kemas tak kemas orang ni,
Bila dia keluar daripada rumah dia, orang tercium bau minyak wangi dia, maka orang tahu, yang ni Tok Syekh ni. Orang tahu, orang kenal. Daripada minyak wangi dia saja pun orang tahu, ni Tok Syekh ni. Orang kenal. Tuan-tuan, tetapi kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dia, tapi sayang, orang benci kat dia. Tuan-tuan, dia ni orang banyak tak suka dengan dia. Tuan-tuan, akhirnya apa? Dia mengakui diri dia sendiri. Kata Imam Al-Baihaqi, dia mengakui diri dia sendiri. Selama ni dia mengenakan jubah, dia mengenakan serban, dia mengenakan minyak wangi hanya kerana nak dipandang oleh orang. Dan tu kerana nak dipandang sebagai orang yang hebat, kerana nak dipandang oleh orang. Imam Baihaqi kata, mungkin ini penyebab kenapa dia dibenci oleh orang. Dan akhirnya dia taubat dengan Allah Ta'ala. Dia mengikhlaskan seluruh amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyebabkan apa? Tuan-tuan, orang mula suka dekat dia. Dia pun hidup dah tak melarat lagi dah. Dan Imam Baihaqi kata ini adalah kesan daripada keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala, wallah arjul manna bil ikhlas. Aku berharapkan yang aku buat ni ikhlas kepada Allah Ta'ala. Likai yakuna mujibal khalasi. Dia kata, mudah-mudahan nanti pada hari akhirat amal aku yang sikit ni khalas, ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata amal kita ni tak banyak. Tuan-tuan, amal kita ni tak banyak mana pun. Tuan-tuan, kemudian kita buat dah lah tak berapa nak sempurna. Dah lah tak sempurna. Ikhlas, nilaian ikhlas itu pula jauh. Tuan-tuan, maka kita bimbang. Takut-takut nanti tak ada apa yang boleh untuk kita timbang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu kata Imam Ibn Raslan, aku harap karangan yang aku karang ni dia ikhlas, supaya apa? Nanti pada hari akhirat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, Allah tak akan terima amalan seseorang melainkan apabila dia ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata muqaddimatun fi ilmil usul. Maka inilah permulaan pada ilmu usul, ilmu berkenaan dengan akidah. Dan yang ni kita akan baca nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Cukup yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah